Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin unboxing satu kitab Dajjal yang dikarang oleh ulama su. Kitab ni lebih bahaya daripada kitab Necronomicon. Kitab Necronomicon orang tahu dah kata kitab setan. Tapi kitab Dajjal ni dia nampak macam Islam, tetapi Dajjal. Kita tengok sama-sama. Kita tengok kitab Dajjal ni. Nipis lah, tak tebal mana pun. Dia nampak macam Islam. Tapi tu dia nampak macam Islam. Sebab tu Nabi paling takut ulama su. Dia lebih bahaya daripada Dajjal. Sebab apa? Ulama-ulama dulu kata golongan-golongan yang macam ni adalah golongan-golongan yang lebih teruk daripada Yahudi, Nasrani, Majusi dan Dajjal. Ini perkataan yang telah disebut oleh ulama terdahulu. Nak tengok kitab apa? Okey, kita tengok sama-sama. Nampak? Nampak tu? Tengok siapa penulis dah. Inilah saya kata kitab Dajjal. Siapakah yang mengatakan kitab ini adalah kitab Dajjal? Abdul Qahir Al-Baghdadi, As-Sarastani, Al-Bakhilani. Tapi mereka akan kata apa? Dia ni hidup selepas tiga ulama tu. Ya, memang betul. Memang betul. Tapi jangan lupa, perkataan mereka tepat kena ke sini, walaupun mereka hidup lebih awal daripada dia ni. Sebab batinnya bukan baru hidup 2-3 hari ni. Batinnya wujud sebelum Islam. Dan ada orang kata mustahil dia ni berpegang kepada batinnya ataupun martabat 7. Kita tengok sama-sama. Cuba tengok betul-betul. Apa tu? Apa tu? 7 martabat. Sebab tu aku bila baca kitab dia Ad-Dur As-Samin tu, aku heran pasal apa? Dia puji Ibnu Arabi. Rupanya dia geng martabat 7. Satu lagi aku nak beritahu, aku ada video, aku ada kitab untuk membuktikan bahawa ini kitab Dajjal. Sekian, Assalamualaikum.